Kita berada di Menara Coket, guys. Menara Coket. Ini Coket nih. Pagi pukul 7. Jam 7 pukul 7. Lalu deh. Lalu monorail pukul 7 ke sentral. Ke sentral Kuala Lumpur. Nah. Ada baju ada. Baju ada ke kampung. Kat Pekanbaru. Pekanbaru. Pekanbaru ni. Baju ada ke Pekan sana. Pekanbaru. Pekanbaru. 20 hari. Lama. 20 hari. Ya, 20 hari bang. Nih, sebelah sana Norel. Ini dari ke sentral ke Titi Wangsa. Coket. Dari Coket ke sentral. Selamat pagi guys. Ini guys. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi guys. Kita boleh naik jam 8. Ya. Cantik lah. 6. Itu berandang mana tu? Simpan. Ini main guys. Stesen berikutnya, Medan Kuala, stesen sambungan ke LRT Labuan Ampang dan LRT Labuan Seri Petani. Next station, Medan Kuala, connecting station to LRT Ampang Line and LRT Bintang guys. Suasana pagi Bintang. Ini tanah mahal ni. Ya. Tanah mahal. Sudah. Ini jalan alor Bintang. Bukit Bintang guys. Mana yang ingat Bukit Bintang? Yang pernah datang ke Bukit Bintang, Sungai Wang ini dia guys. Ini guys. Sungai Wang sini. Sini Loten. Ini Loten sini ya. Loten. Ini Sungai Wang Plaza. Sungai Wang loh, Wang jadi sungai di stasiun Bukit Bintang. Suasana di Kuala Lumpur nih pagi ini kita mau menuju KLIA 2 menuju Padang guys. Flight jam 11. Sekarang kita berada baru sampai Bukit Bintang. Stand clear. Doors closing. Sana pagi di Bukit Bintang. stesen berikutnya, Imbi. Imbi. Next station, Imbi. Jalan Imbi. Kamu buka dengan penunggu badan tak? Ada penunggu tak? Nanti kita cari. Nanti cari. Ada tempat penunggu tak? Ya. Kamu badan? Belum. Bagi jam. Ini Diamond Square. Times Square bukan Diamond Times Square. Jalan Imbi itu bersamaan dengan Times Square. Ini di dalam monorail.
depan nih Plaza Lauyat, tempat pemborong beli laptop, iPad, handphone, barang elektronik. Nah, dekat sini Plaza Lauyat Bintang. Ini jalan Indi, stesen Indi. Sebelah belakang saya ni nama dia Plaza Times Square. Ini dah pada kampung dia ambil video. Ya. Station to LRT Ampang Line and LRT IPK KL. Petaling Line. Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur. Jalan Hang Tuah. Kita dah sampai Jalan Hang Tuah. Jalan kosong ya. Raja Lela. Sudut negara. Next station. Stadium ayo. Raja Sudut Lela. negara. Nah, stadium negara ni. Stadium negara ni. Sudut negara. Untuk bulan. Ya. Kamera dia agak goyang sikit guys sebab kita dalam monorail. Masjid. Masjid Masjid lagi. Abu Khari. Ya. Masjid Abu Khari. Abu Kari, Masjid Abu Kari. Wah. Jalan Hang Tuah menuju Jalan Maharaja Lela. Ini kawan saya nak balik kampung. Abang Muhammad Jadi Pintu. Ayah abang ni orang Kota Bangko, orang Pinang sana, Sungai Keringking. Gedung Pencakar Langit. Jalan Maharaja Lela. Dalam dia, di dalam banyak penumpang guys. Tun Sambatan. Sambatan. Menuju Pier Sentral. Ini hampir Jalan Bandar. Jalan masih lengang sini, tak berapa sesak. Suasana pemandangan dari dalam monorail aliran ringan menuju ke Sentral Kuala Lumpur.
refill ini KL Sentral. Stesen berikutnya, Tun Sambatan. Next station, Tun Sambatan. Sambatan atau sampai ke Sentral 11. Tinggal satu stasiun Perhatian lagi. kepada semua penumpang. Tren ini sedang menunggu isyarat daripada pusat kawalan. Tren ini akan bergerak sebentar lagi. Harap bersabar. Oke, Terima sabar. kasih. Thank you. Terima Attention kasih. to all passengers. Terima kasih This train is sama-sama. awaiting for signal clearance from the control center. Please be patient. The train will be moving shortly. Dia bilang Thank you. stasiun ini akan bergerak sebentar lagi katanya. Sebentar lagi bergerak. Dalam monorail ni. Naiklah ke Central. Ini monorail yang dari Jakarta itu monorail Daus. KL Central. Stesen sambungan ke LRT Laluan Ada yang Kacang, sini lah. Ya, LRT Laluan Kacang, KTM, dan ERL. Sentral. KL Central Station. Kita dah Connecting masuk ke station Sentral. to LRT Kelana Jaya Line, MRT Kajang Line, KTM, and ERL. Putar dekat ke Sentral. Suasana pagi agak kabut sedikit guys. Agak kabut. Monorail ini jalan di atas. Oke guys, kita dah turun guys. Dah beli tiket. Beli tiket RM15 untuk warga asing. Untuk warga negara RM10. Ah, RM10. Ya. Untuk warga negara tiket dah RM10 je. Pas dah menunggu guys. Berangkat pukul 8. KLIA 2. Ni guys. Selamat sampai tujuan. Semoga selamat sampai tujuan guys. Pas dia ni. Ini jalannya atas. Oke guys. KLIA 2 guys. Angkat barang guys. Ini barangnya guys. KLIA 2. KLIA 2. Kita baru sampai sangat. Itu masuk KLIA 2. KLIA 2 ini dah. Kita dah sampai guys. Dah sampai.
KLIA 2. Macam kita sini. Driver. Dah. Saya Oh. saya pergi pas. Saya pergi banting. Banting. Oh. Oh. Jalan. Ada bat lah. Pas sebelah sana mari. Oh iya. Awak dari awak dari mana mari? Kelang. Oh Kelang mari. Ya. Awak sekarang balik. Balik Minang, Indonesia. Oh Indonesia balik. Ya. Oh. Oh tempat terbang ada lah. Iya, iya. Tempat terbang pukul berapa? Pukul 11. Oh 11. Ah. Oh cepat lah. Kalau tempat terbang pukul 11. Pukul 11 lah. Kau main cepat lah. Hah? Main cepat. Mana ni? Mana lah? KLIA 2. Itu mana? Nah, check in tiket. Padang, Kuala Lumpur Padang. Kuala Lumpur Padang guys. KLIA 2. Robot guys. Robot. Robot. Robot 10.40 Padang. Nah ini Padang 10.40 nomor 4. Nomor 4. KLIA 2. Flight Padang EKA 406. Nah, ni naik troli. Naik lift mendata. KLIA 2 menuju Padang, Sumatera Barat, Padang Pariaman, Kecamatan Sungai Gerengging, Kabupaten Padang Pariaman, Nagari, Sungai Sirah, Kuranji Ulu, Sungai Lawai, Baringin, Korong Bungo Tanjuang. Ayo, konyo awak menuju KLIA 2. Ada satu cek yang air tak masuk. Ya. Tengok kan tak boleh. Memang tak boleh lah, tak boleh bang. Ha? Tak boleh. Tengok kan buka habis minum itu uang. KLIA 2 ni. Marasai. Semua air Asia. Air Asia guys. Tuh. Kok kawan ini kawan saya ini. Kawan saya. Orang Negeri Sembilan. Abak orang Kota Bangkok. Ini pesawat Sunrise kok guys. Kota Bangkok, Sungai Gerengging. Abang kau orang Kota Bangkok. Ini orang Pulau Pilah, Negeri Sembilan. Orang Minang kau. Cangok makan jaring kau. Potai jaring. Suko makan kau. Bandang. Cari awak adanya kau kalau mau nak. Jerih awak adanya. Berjalan ni lift ni. Lift ni mendata je. Panik awak jalan duduk awak kan. Agak ibu dia di ujung tu. Canggih, dunia canggih. Cangok dan gigih. Ayo. Ini KLIA 2 menuju Padang.
isyarat pasangkan tali kedar baru sahaja dipadamkan. Untuk keselamatan, anda dinasihatkan memasang tali kedar semasa berada di tempat duduk. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Terima kasih. Dear guests, the seatbelt sign is now off. For your safety, please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Please be careful when opening the overhead compartment. Thank you. Nah, tuh. Nih guys, kita di Pariaman guys. Di bandara menuju Pariaman. Di Ketaping guys. Hah? Di Ketaping. Tapi apa? Ini Ketaping namanya. Kenapa? Ketaping. Bukit tinggi ke? Bukit tinggi kanan. Kita kan. Nah, sini kampung rumah. Sini Mana? kampung. Ni? Ya. Di bawah ha? Dekat ah. Rumah ha? Yo. 5 minit, sebab 5 minit. Oh, kampung dia sini dah. Yo. Bandaran. Yo, bandara. Bandara. Yo. Yang nak. Salah. Bandara. Kata ini sekolah. Iya. Bisa duka. Bisa dia mana bukan. Ah, tak. Guys, kamu dari mana guys? Ini ada kawan saya dari Malaysia guys. Ini seorang nih dari Kampung Dedap. Supirnya dari Kampung Dedap. Sekolahnya di Baleko. Kalau pakai musik tuh karena deh benar besar, benar besar sih pipih. Ya. Musik tuh kan punya. Iya. Itu mesinnya sedang lutung, sedang kompor. Kok? Ini sini. Yang dia ada itu. Oh. 2023 kan tuh. Ya, berarti kok Korea punya Mereka Jepang. Jepangnya. Kalja mah. Korea tuh link. Kalian tuh biasanya rendah ini. Rendah kok tinggi tuh. Ini karena luxury. Luxury kok. Oh, Tapi tinggi, tertinggi. mantap. Boleh mau cek ke yakin ya. Ya. Ada nanti. Betul le jalan tu. Wabi panjang. Ya. Terakhir Jalan lah banyak. terakhir dan mabur lagi. Ngapu. Satu kan. Tiga lah. Bayi kami. Oh, dia ngapu kan. Kenal lah adanya. Ini keringkang. Dia buat tolongnya keringkang. Mak belum tu naik panjang ada. 73 nya bisnisnya. 73 mainnya bisnisnya lah. Kecewaan dah susah lah kan. Ini semangat. Ya, ada betul. Betul. Hasil beran aja lah. Ini judulnya kok Ketaping anu kok Pariaman judulnya. Tanggung ke jalan nggak bisa selisih apa nah. Kalau di Malaysia kadang jalan itu. Pakai berapa? Berapa ganti sana? Iya. Kalau dibuat kan Terminal ada tak? Kalau lawak, cuma kalau lawak. Kan namanya
Siram. Kalau emang kena pulau luar. Ya. Saya ni dah kena pulau luar. Pulang umroh tengok kapal lucu enggak Ada. Siap. Pulau member. Berapa ada yang sekilo kurang tahu? Setengah mudah. 160 lah. Pakcik, sini pakcik. Duduknya, di tepi ni duduknya pakcik. Apa? Dia macam lihat mah. Hah? Mana? Ya, dia tengok depan. Tengok depan bang kan? Apa? Tengok depan. Apa pula? Iyalah tengah. Hah? Iyalah tengok depan. Ah tu, sangkutan dulu. Tak faham. Tengok depan. Tengok depan. Abang pernah lalu sini? Pernah lalu? dulu. Duh. Oh. Tapi dah lupa orang. Iyalah lama. Dah 5 tahun lepas. Speaker kan naik. Ya. Sisir pantai. Kira-kira apa ya? Ya. Yang lengan-lengan. Dulu baik cek. Eko Sepang. Eko Sepang. Sisir pantai. Si kau Sepang itu aja. Hah? Ya, Itu Tanjung aja tu. Tanjung. Eko lah bang. Hah? Wah. Wah. Ini simpang deh, bukan yang tadi. Ini simpang deh. Simpang apa? Simpang rumah. Oh ya, bukan yang tadi. Bukan, itu Tanjung. Kamu sesat. Ya. Dah lama tak pulang. Iya. Biasa pulang Pekanbaru Macam gambarnya ya. Hijau teh biru lagi Bandara. 10 minit. Berapa ini? Dah 10 minit. Cak biru lagi Oh, boyong yang ini sebenarnya. Hah? Boyong yang ini sebenarnya. Di mana ada baju? Ya. $160 lagi yang. Beli dia orangnya nak. Biru lah. Beli orang 5 kilo 6 kilo beli Saya mau 2 kilo kena dan kilo ni. Mak Ibnur Muzar je nama. Rizal. Rizal ada Ni dari. Padang. Hah? Ni Padang. Kenapa dah? Mana ada dari Padang? Di sini ada lah. Di Pekan dah. Oh, di Padang ada. Masuk orang ke bandar tu tahu bang. Apa masuk ni? Di Grogol. Ada cara. Masuk ah. Kang. Turun. Turun. Di mana balik sawah pendek? Sama. Wah, itu dia. Kalau kami nak mandi seberi di baring ni. Sawah pendek nak tu. Agak telanjang mandi kalau kan. Telip cakap. Baca tu pulang Malaysia. Mandi nak dudukkan 2 air aja. Kau kan kan itu. Tercurah. Hah? Pergi cerita. Lagi sejuta. Padang store. Kadang-kadang lama sepeda itu 3,5 saya kan. Juga sang aja supir bisa nak. Apa itu? Dari new ini. Gimana? Betul tu ini. Supir motor. Ya. Dia tu kurang panjang dia. Kurang panjang betul. Ada bayu mak. Kena ada di mana? Kenapa BT? Tahu tak? Cewek nak.
Cewek. Itu cewek lagi betul. Pantai apa ni dia? Benda? Mana tepi? Ini pantai Pantai Kunur. Karanaue. Banyak apa tu? Kunur-kunur. Melipang. Ada Putra Minang. Eh, Putra Minang. Ya. ini ada Kuala Lawak. Ah, iya dah. Ada menu ada. Baru buka. Putra Minang dari Jakarta. Oh iya. Dia mau masuk sana memang. Oh iya. Seorang nama tu, seorang 500. Mau cerita. Oh, tak. Seorang nama cerita masuk sana. Oh iya. Nah. Pancak kah? Agak Putra Minang apa? Ini bukan lama. Tak tahu mah dah, baru pernah ini. Ah, kau? Hah? Adik. Tak tahu dah, aku nak lemak dia tu. Lemak je lah. Ya? Adik. Makan dulu guys. Si minyak dulu guys. Si minyak dulu. Ada pantai apa ni? Karanaue. Karanaue Pantai lah. Angui. Ya. Karanaue. Orang Angui. Macam lah. Tahu, kedua step. Oh, pantai mandi lah. Baik. Mandi. Allah Akbar. Sekarang sama canggih, kita tak canggih dulu. Orang canggih pun tak boleh buat. Masuk ni. Dia, ada ke Pulau Lawak? Yalah, nak tentu dia ke Pulau Lawak. Carut. Pulau Lawak ni bagus ke kawan.